Anak-anak saya seminggu ni, dorang punya gerak-geri betul-betul mencurigakan. Ayah, once you're done with that, don't throw it away, okay? Oh, Ayah, are you done with your drink? Ayah, boleh bagi botol tu? Kenapa semua nak botol air ni? Kita kan nak kumpul botol-botol ni untuk return right. Kita boleh dapat 10 sen untuk setiap botol tau. Okey, ayah pernah dengar itulah benda ni. kan. Yes. Okey, mulai 1 April ada program baru galakkan kita pulangkan plastik kosong dan bekas tin minuman antara 150 ml hingga 3 liter supaya kita boleh kitar semula. Dan hanya bekas yang ada deposit mark sahaja boleh dipulangkan di return right machine. Ada 5 langkah mudah untuk kita memulangkan bekas dan mendapatkan kembali deposit kita. Pertama, periksa bekas untuk tanda deposit. Kedua, kosongkan dan bilas bekas itu. Ketiga, jangan hancurkan bekas. Biarkan barcode dalam keadaan elok. Empat, pulangkan bekas itu di return right machine. Dan kelima, terima bayaran balik deposit anda secara digital melalui DBS Paylah atau Simply Go EasyLink. Senang aja kan? Dan dengan langkah-langkah mudah ini, kita sekaligus menjalankan amanah kita. Bertanggungjawab terhadap sumber yang kita ada. Jom kita bekerjasama untuk alam sekitar yang kita kongsi dan jadikan kitar semula rutin harian kita. Layari returnright.sg untuk keterangan lanjut. Bang, kau dah habis minum kan? Aku nak pulangkan juga. Boy, kau pun nak kumpulkan juga?